Cerita pasal Sarawak Off kan, aku tengok benda ni dah jadi macam berita sensasi dan luar biasa. Dah masuk berita dan sebagainya lah. Sebenarnya kalau kita ni penerima-penerima Sara ataupun viewer-viewers dekat TikTok ke ataupun mana-mana platform sekalipun, perkara yang melibatkan informasi yang palsu ni kita sudah biasa dengar dan perlu kena ada kesalahan, okay, yang kita perlu lakukan dekat mana-mana platform lah. Antaranya Saja Sembang, okay, antaranya berita dan sebagainya lah. Cumanya dalam isu Sarawak Off ini ada juga aku tengok ada mamat-mamat manalah dah jadikan satu berita politik lah. Sebenarnya kalau ikutkan, okay, perkara-perkara begini, okay, contohnya informasi yang salah, okay, klon Saja Sembang, dan berita-berita palsu, scammer dan sebagainya, aku pernah utarakan dan aku pernah komplain dan pernah email kepada MCMC, tetapi pihak MCMC menganggap perkara begini ataupun sesiapa mana-mana orang yang buat berita-berita palsu ini memang tak ada tindakan yang wajar untuk dilakukan terhadap mereka lah. Okey, sebabnya bukannya kepentingan mereka lah sebab kepentingan yang dimaksudkan lebih kepada isu-isu macam mengaibkan seseorang, macam perkara lucah dan sebagainya. Orang politik-politik, kalau kau tengok tindakan yang secepat, pantas, tangkas, yang melibatkan mereka-mereka yang atasan-atasan sajalah. So kalau macam melibatkan informasi macam ni, hanya sekadar paparan yang boleh diberitahu dekat MOF lah, di muka buku ke dan sebagainya lah, di berita. Macam tu je sekadar. Kalau dah kena tipu tu pandang muka korang. So sebab itu, kalau ada di antara korang bertanyakan kepada aku kan, kenapalah tak ada buat komplain dekat MCMC. Dah, benda ni pernah dilakukan oleh aku sendiri. Okay, itu pun tahun 2025 dan aku dah bagi tahu dalam sesi live tu, aku dah email mereka. Dia ada dalam sistem tau, dia ada website dia, kau register komplain, aduan dan sebagainya. Lepas tu dekat situ dia ada satu orang kata proses tindakan, susulan dan sebagainya. Dan bila aku tengok dah sampai 1 bulan tak ada langsung, sebab itu aku call sendiri. Bila call, tak sampai berapa minit dalam panggilan, terus diorang cakap, benda ni kita tak ada lakukan siasatan, kita tak boleh nak buat tindakan sebab tak termasuk dalam hal-hal. Sedangkan aku dah sertakan dengan dokumen sokongan, bukti, screenshot dan sebagainya. Ini palsu, ini platform palsu, link bahaya, link palsu, website yang menjerumus rakyat dekat luar sana yang mungkin terpedaya dan tertipu, dengan memasuki data-data mereka seperti nombor phone, nombor IC untuk login masuk, seperti website bantuan-bantuan, sumbangan tunai rahmah, sumbangan asar, sara dan sebagainya. So sebab itu perkara ini pun tak diambil serius dan mereka serta-merta, MCMC serta-merta terus kata tutup kes. Macam tu je, dah sebulan aku tunggu, tak ada apa-apa tindakan. So bagi aku, kalau korang nak babitkan perkara yang melibatkan macam ni dengan MCMC, tak payahlah. Sebab diorang pun bukan jenis yang betul-betul sungguh untuk nak menyelesaikan perkara, walaupun korang ikut prosedur yang betul sekalipun. Melainkan korang ni anak datuk, korang ni anak raja, korang ni anak menteri, korang ni anak sesiapa yang berkepentingan, ada masalah dari segi melibatkan urusan MCMC ni, korang akan alu-alukan, dia akan dilayan sebaik mungkin. Tapi kalau macam channel Saja Sembang ada masalah pengklonan, berita-berita palsu, muka Saja Sembang jadikan AI dan sebagainya, benda ni dia tak kisah. Mungkin kalau Aming tu mungkin dah komplain dan sebagainya pun sama juga kan, macam Siti Nurhaliza ada jual barang guna suara dia dan sebagainya, so sama juga, tak ada apa-apa pun tindakan susulan daripada pihak MCMC.
Okay, so sebab itu apa yang kita perlu ketahui, aware sahaja persekitaran kita ni supaya berhati-hati, okay, menggunakan platform-platform, okay, di media sosial, lebih-lebih di TikTok dan sebagainya lah. Itu saja kongsian aku, Faizwan. Assalamualaikum.